Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum and hai semua. Saya ada berita gembira. Hari ini saya nak kongsi dengan korang semua satu beg yang saya baru je beli daripada London. Ni beg dia. Cantik korang. Kalau korang yang jenis suka benda comel, yang korang boleh guna yang beg ni. Tengok ni, kalau korang PC ni punya macam ni. Cantik kan? Yang jenis suka benda-benda comel, korang boleh guna yang beg ni. Tengok ni, kalau korang... Wah, Najwa ni memang level lain kan? Mana dia dapat duit? Entah, aku rasa tak logik. Tapi ramai je kagum dengan dia. Saya nak makan tinggi. Bagi ajar kat lecturer. Kalau aku kena buat dapat A. Ya betul, kau kaya kot. Alah, tak apa. Semua orang buat. Hidup ni keras. Ya betul. Macam tak percaya je. Itu rasuah, bukan shortcut. Kita belajar bukan untuk rasuah. Di zaman media sosial ini, pengaruh datang dalam macam-macam bentuk. Apa yang kita lihat setiap hari, lama-kelamaan akan menjadi normal. Tapi, ini semua tidak semestinya betul. Rasuah mana ada. Kadang-kadang hidup ni kita kena realistik sikit. Kalau nak survive, kenalah pandai main game. Kadang-kadang hidup ni kita kena realistik sikit. Kalau nak survive, kenalah pandai main game. Betul. Tak salah kan? Mas, kau tengok ni Mas. Apa dia ni? Jangan sebelum ni. Korang tahu tak? Korang buat cara macam ni, korang mengamuk orang lain untuk ikut jalan kotor. Salah ke nak buat senang sikit? Orang atas pun buat benda kamu. Aku dah buat laporan. Sebab kalau kita terus bilang dia, rasuah akan tak boleh rasa. Kekaguman boleh menjadi racun apabila kita terlalu dambakan gaya hidup orang lain sehingga kita lupa soal halal dan haram. Integriti tidak datang dengan mudah, tapi tanpa integriti masa depan kita rosak. Jangan biarkan normalisasi menjadi alasan lawan rasuah walau sekecil mana pun.